Baiklah, kita mulakan pembentangan dengan pengenalan, di mana bahagian pengenalan ini, pendidikan bahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan kognitif, emosi dan sosial kanak-kanak. Sehubungan itu, penggunaan komik pendidikan dilihat sebagai salah satu bahan bantu pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran bahasa Melayu. Menurut Scott McCloud, komik merupakan medium yang menyampaikan mesej melalui gabungan visual dan teks yang ringkas. Pendekatan ini memudahkan murid memahami sesuatu konsep dengan lebih menarik dan berkesan. Oleh itu, komik Si Tupai dibangunkan sebagai satu inisiatif kreatif yang menggabungkan penceritaan, nilai murni serta penggunaan bahasa yang sesuai dengan tahap murid sekolah rendah. Antara ciri-ciri inovasi komik digital kami, yang pertama ialah mudah diakses, di mana komik digital kami ini boleh diakses melalui telefon pintar, tablet dan juga komputer riba. Ia juga boleh dibaca bila-bila masa dan di mana sahaja, dan ia juga tidak bergantung kepada bahan bercetak. Yang kedua ialah kami punya komik digital ini mempunyai reka bentuk dan visual yang menarik, di mana ilustrasi yang kami gunakan ialah berwarna-warni dan mempunyai susun atur mesra kanak-kanak. Elemen juga interaktif seperti animasi dan juga kesan bunyi, dan ia juga dapat meningkatkan tumpuan dan minat para pembaca. Yang ketiga ialah komik digital kami ini membuatkan pembelajaran bahasa menjadi lebih interaktif, di mana kami menekankan penggunaan kata adjektif secara kontekstual, di mana kami mengajar pengguna untuk menggunakan kata adjektif melalui dialog dan juga naratif cerita, dan melalui situasi tersebut kami boleh membantu para murid untuk memahami fungsi kata adjektif dalam situasi yang sebenar. Yang keempat ialah komik digital kami ini juga boleh menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, di mana kami ada sertakan aktiviti permainan dan juga nota ringkas. Antara prosedur pembinaan untuk komik digital kami ini, yang pertama proses pengolahan cerita dan pembinaan dialog, di mana kami menggunakan ChatGPT sebagai rujukan awal untuk menjana idea. Kemudian kami bina dialog bersesuaian dengan murid sekolah rendah, serta kami susun juga naratif yang berunsurkan nilai murni seperti kejujuran, tanggungjawab dan juga empati. Kemudian kandungan itu kami olahkan semula supaya ia bersifat asli dan berfokuskan kepada perkembangan emosi watak. Dan yang kedua, kami mencipta komik ini menggunakan aplikasi Canva, di mana kami akan membuat pemilihan watak, latar hutan, warna yang cerah dan juga susun atur panel yang teratur. Setiap panel yang direka ini ialah mengikut aliran bacaan yang jelas. Kemudiannya, untuk memastikan kesinambungan antara teks dan juga visual, serta menarik minat para pembaca muda. Langkah yang pertama ialah untuk mengakses komik digital kami ini. Para pengguna boleh mengakses melalui peranti elektronik, contohnya telefon pintar, tablet, komputer riba dan juga komputer meja. Jadi ia dapat memudahkan para pengguna daripada pelbagai latar belakang untuk membaca komik digital kami. Yang kedua, para pengguna perlu imbas kod QR ataupun buka pautan digital. Kami akan sediakan kod QR dan pautan digital yang berkaitan untuk para pengguna mendapatkan akses kepada komik tersebut dengan cepat dan juga mudah. Dan yang ketiga, para pengguna juga boleh memuat turun komik digital kami ini melalui format digital seperti PDF ataupun aplikasi yang khas yang boleh menyokong paparan interaktif bagi pengalaman pembaca menjadi lebih menarik. Langkah yang keempat ialah para pengguna boleh mengakses komik digital kami ini tanpa sambungan internet, di mana setelah dimuat turun, pengguna tak perlu
sambungan internet lagi untuk membaca komik ini. Sekaligus ia dapat menjimatkan data dan membolehkan bacaan dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Dan yang terakhir ialah para pembaca boleh menikmati elemen interaktif pembelajaran dalam komik kami ini, di mana komik kami ini ada elemen yang menarik seperti animasi, kesan bunyi dan aktiviti permainan yang membantu para pembaca dapat meningkatkan kefahaman dan dalam khususnya dalam pembelajaran bahasa secara tidak langsung. Okey, baiklah, seterusnya kita masuk pada sumbangan komik ini. Yang pertama, projek ini berjaya meningkatkan minat dan motivasi murid terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Berdasarkan dapatan kami, pendekatan bercerita menggunakan watak-watak yang comel dalam komik ini berjaya menarik perhatian murid, terutamanya mereka yang mungkin kurang berminat dengan kaedah pengajaran tradisional. Elemen hiburan yang digabungkan dengan pendidikan menjadikan suasana pembelajaran lebih menyeronokkan. Kedua, ia meningkatkan kefahaman tata bahasa melalui konteks visual dan naratif. Fokus utama kami adalah pada penggunaan kata adjektif. Melalui dialog watak, murid didedahkan dengan perkataan seperti lapar, sunyi, ajaib dan hebat secara semula jadi. Ini membantu murid bukan sahaja mengenal pasti, malah mengaplikasikan kata adjektif tersebut dalam ayat dengan lebih berkesan berbanding sekadar menghafal. Ketiga, komik ini menyokong pembentukan sasiah dan nilai murni. Selain aspek bahasa, komik ini syarat dengan nilai teladan. Kami menerapkan nilai seperti kejujuran, tanggungjawab dan kerjasama dalam jana cerita. Ini secara tidak langsung membentuk sikap positif dalam kalangan murid. Sebagai kesimpulan, komik kisah Si Tupai telah berjaya dibangunkan sebagai bahan bantu mengajar yang berkesan dalam penguasaan kata adjektif bagi murid sekolah rendah. Melalui penggunaan jalan cerita yang menarik dan visual yang berwarna-warni, komik ini mampu meningkatkan minat serta kefahaman murid terhadap pembelajaran tata bahasa Melayu. Selain membantu murid mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif dalam konteks ayat yang sebenar, komik ini juga menerapkan nilai-nilai murni seperti kejujuran, tanggungjawab dan kerjasama. Penggabungan elemen pendidikan yang hiburan menjadikan komik ini sesuai digunakan oleh guru sebagai alat pedagogi kreatif, khususnya untuk murid yang kurang berminat dengan kaedah pembelajaran tradisional. Secara keseluruhannya, kisah Si Tupai membuktikan bahawa bahan pembelajaran berbentuk komik mampu menyokong pengajaran guru serta meningkatkan keberkesanan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah.